Hmm. Oh, best. Sangat segar, sangat green, sangat fresh. Okey, itu yang saya dapat katakan untuk perfume Thunder Fang and Clap. Ini adalah perfume inspired local Malaysia daripada brand House of Amar, dan ini ialah botolnya dan ini adalah tudungnya. Dan perfume ini, botol dia mengingatkan saya kepada satu lagi brand yang saya ada juga, iaitu Lalique Encre Noir. Yang ini saya ada. Lalique Encre Noir ini, dia punya packaging botol, saya rasa, saya bukanlah kata dia tiru, tetapi dia macam inspired kepada perfume ini, termasuk dengan botol dia sekali. Cuma beza di sini, yang ini dia macam disalut oleh cat untuk kelalang botol ini, tetapi ini yang betul-betul botol kaca yang bukan disalut, memang betul-betul kaca yang berwarna hitam. Dan untuk tudung dia, ira kayu kat sini memang nampak, tetapi di sini lagi jelas lah untuk Encre Noir daripada Lalique ni. Yang sini sebab dia agak hitam, jadi ira kayu kat sini, kat tudung ni dia kurang jelas. Dan size ini, yang ni lebih besar dan lebih berat, kaca ini lebih berat lagi berbanding dengan yang Abang Amar ni hasilkan. Dan untuk box dia, saya sangat suka dengan box ini. Box ini dia sangat high quality. Memang dia menggunakan box yang sangat tebal dengan cardboard yang sangat tebal, dan perfume ini memang sangat secure kalau dia berada dalam kotak ini. Memang dia macam kotak telefon yang high quality. Okey, itu adalah untuk box presentation. Dia simple tapi dia berkualiti. Itu yang bagusnya lah. Okey, mari kita try kat tangan. Saya nak tahu macam mana dia punya bau. Saya pernah try untuk perfume ini. Yang ini ialah Thunder Fang and Clap. Ini ialah inspired kepada Oolong Cha daripada Nishani. Saya pernah try Oolong Cha daripada Nishani, tetapi bukan yang X itu, yang Oolong Cha sahaja. Okay, mari kita spray kat tangan. Bau perfume ini memang fresh green leaf. Memang bau yang sangat segar, bau daun hijau, bau daun teh yang kita petik di waktu pagi dan kita ramas macam tu. Dan itulah bau untuk perfume ini. First impression saya memang bau yang sangat menyenangkan, sangat mendamaikan. Di waktu pagi, semasa kita bangun pagi dan duduk untuk nak menikmati secawan teh, dengan di hadapan kita adalah ladang teh yang sangat segar. Okay, itu yang saya dapat describekan untuk perfume ini. Cuma dari segi longevity, saya tak tahu macam mana. Sebab ini pun saya buat ni first impression saya dan unboxing. Tadi saya dah buka, cek semualah untuk tengok ada defect ke kepada perfume ini. Cuma untuk yang video yang lebih lanjut lagi berkaitan dengan SPA dia, nanti saya akan buat memang khas kepada perfume ini untuk SPL. Okey. Mari kita spray kat tudung dia pula. Okey, dia ada perbezaan sikit. Okay. Ya, dia ada perbezaan. Kalau kat tudung ni, saya spray bau green tea yang ada sedikit manis segar. Di sini kat tudung ni dia lagi sedap, lagi sedap. Bau fresh green tea, bau daun yang sangat segar, bau teh yang dipetik, yang kita ramas,
Lepas itu kita letak di dalam bakul di waktu pagi, dan kita akan menikmati bau yang sangat semerbak fresh green tea. Itu yang saya dapat pada tudung ni. Tetapi dekat tangan saya ni, bau green tea dia adalah bau green tea yang lebih matang lagi. Ya, dia fresh, dia still green tea leaf itu yang berwarna hijau tu, tetapi bukan pucuk yang muda. Itu yang saya dapat dekat tangan ni. Dia dah macam pergi kepada daun tea yang lebih matang lagi. Dia bukan tua, tetapi dia lebih matang lagi. Tetapi kat tudung ni, dia betul-betul green tea yang pucuk yang muda, yang memang orang petik itu, yang mungkin sehelai ataupun 2 helai kat hujung sekali yang pucuk tu. Itu yang saya dapat dekat bau ni. Bau dia memang sangat sedap, sangat nyaman. Memang bau perfume yang sangat senang dipakai, sangat menenangkan, sangat nyaman, sangat relax. Kita boleh spray perfume ini mungkin 10 spray, 11, 12 spray pun tak ada masalah, sebab bau perfume ini memang jenis perfume yang malar segar. Dan perfume ini mengingatkan saya juga kepada Elizabeth Arden green tea yang kelalang jernih hijau tu. Tetapi ada satu lagi daripada brand Kiehl's, saya ada juga black tea. Tetapi untuk yang brand Kiehl's itu, black tea dia memang black tea sweet, memang seperti bau teh hitam yang dihidangkan di sebuah restoran mewah. Dengan saya gambarkan dia macam kita berada dekat negara Jepun. Dia hidangkan di cawan yang sangat lawa, sangat cute itu, dengan sedikit haruman yang naik, tapi dia ada rasa macam manis-manis. Itu adalah black tea daripada Kiehl's. Tetapi di sini dia tidak ada bau black tea. Dia memang sangat simple. Very linear, fresh green tea leaf, itu sahaja. Ada perbezaan. Mari kita spray kat baju pula. Okay, saya nak tahu macam mana dia punya longevity sampai tak ke petang nanti. Okay, itu adalah first impression saya dan unboxing bagi perfume Thunder Fang and Clap daripada brand House of Amarr. Jumpa lagi kita di video yang akan datang untuk perfume-perfume yang lain juga. Dan terima kasih kepada yang telah subscribe channel YouTube saya, dan terima kasih juga kepada yang bagi komen pada video saya. Bye bye.